lagi bijaksana guru-guru dan rakan-rakan sekalian. Nama saya Nordana binti Abdullah. Panggilan saya Jana. Saya sekolah di SD Layang-Layang Kiri. Mimi kecil memetik bunga dengan mekar bilang. Mari semua pasang telinga dengar cerita Mimi dan lobak ajaib dengan gembira. Ada satu hari di sebuah hutan yang hijau, 3 seekor anak kecil bernama Mimi. Mimi sangat suka berlompat dan bermain di padang rumput. Ada satu hari Mimi pergi mencari makanan. Mimi terdapat banyak lobak merah. Wah, banyaknya lobak merah, kata Mimi dengan gembira. Mimi mula menotik lobak merah. Tidak lama kemudian, bakul Mimi sudah penuh dengan lobak merah. Semasa perjalanan pulang, Mimi bertemu dengan kawannya, seekor kura-kura bernama Kiko. Kiko terlihat penat dan lapar. Mimi, saya belum jumpa makanan hari ini, kata Kiko dengan suara perlahan. Mimi memandang ke bakulnya. Pada mula-mula, Mimi mau menyimpan semuanya sendiri. Tidak lama kemudian, Mimi berkata, Kiko, marilah makan bersama saya. Mimi berkongsi lobak merahnya. Tidak lama kemudian, Mimi datang seekor burung kecil bernama Lili dan juga lambat. Mimi berkongsi lagi lobak merahnya. Mereka makan bersama dan bermain dengan gembira. Sejak hari itu, Mimi belajar bahawa berkongsi buat hati menjadi gembira. Sekian, terima kasih daripada saya. Terima kasih atas percakapan tadi. Terlalu lancar. Tak rasa macam awak ni. Itulah, okey. Apa pun tanya atas percakapan tadi. Soalan saya pertama, apakah sifat yang ada pada Mimi? Mimi berkongsi barulah jadi baik. Berkongsi lah sifat dia. Ada tak perkataan lain yang sesuai dengan sifat Mimi tu? Kalau kita suka berkongsi ni, sebenarnya kita ni seorang yang baik ataupun satu lagi murah hati. Okey. Soalan yang kedua, siapa Mimi? Anak kecil. Dan soalan yang ketiga, ada kata? Tak ada. Okey. Apakah pengajaran yang kamu boleh ceritakan, yang kamu boleh ceritakan kepada kawan-kawan di sekolah? Kawan-kawan, jomlah berkongsi. Nanti kita akan jadi gembira. Baik, terima kasih.